الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Yang bersyukur Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Kawasan Masjid, para alim ulama, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak muslim-muslimah rahmatullah. Terlebih dahulu dan selamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan izinnya dapat kita sama-sama berada di rumah Allah SWT dalam mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat sama-sama salat maghrib berjamaah dan insya-Allah salat isyak secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, pada malam ini insya-Allah saya berkongsi dengan tuan-tuan iaitu hadis yang dipetik daripada kitab 40 hadis, iaitu hadis yang berkaitan dengan perintah dan larangan serta binasanya umat terdahulu. Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang bermaksud, apa yang aku larang hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kamu laksanakan sedaya upaya kamu. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berfaedah dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi sebelum kita berbincang dengan hadis ini, eloknya kita mengenal dulu siapa perawi hadis ini, yang mana musannif menyebut dalam kitabnya, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Ad-Dusi, seorang sahabat yang mulia lagi agung. Ulama khilaf, berbeza pendapat pada namanya dan nama ayahnya. Antaranya ialah Abdul Rahman bin Sakhr Ibnu Ghanam, itu antara nama-nama dia lah. Abdullah bin Aiz Ibnu Amir, dan kebanyakan ulama mensahihkan yang pertama iaitu Abdul Rahman bin Sakhr. Sebab dia banyak nama, jadi ulama lain mensahihkan yang pertama lah. Sebab tak pelik, orang Arab ni dia nama dia boleh banyak nama. Dia boleh lakabkan kepada nama anak dia, ataupun dia sandarkan kepada nama ayah dia, datuk dia dan sebagainya, tempat dia dan sebagainya. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, sebahagian sahabat kami berkata kepadaku tentang Abu Hurairah, adalah namanya pada zaman jahiliyah ialah Abdul Syams ataupun Abdul Al-Syams bin Sakhr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Abdul Rahman dan dikunia dengan gelaran Abu Hurairah kerana beliau membawa anak kucing dalam lengan bajunya, lantas digelar dengan Abu Hurairah.
Satu perangai dia ataupun kesukaan dia, iaitu dia bawa anak kucing dalam baju dia. Maknanya lengan baju tu bukan macam kita lah. Kita tak muat kucing kan? Tapi orang Arab, dia baju dia besar, lengan dia besar, jadi boleh masuk anak kucing. Dan biasanya dia pakai berlapis-lapis lah. Kalau musim sejuk tu mungkin 3-4 lapis kan? Musim sejuk mungkin 2 lapis dan sebagainya. Jadi kalau kita sekali tengok, macam mana anak kucing letak dalam lengan baju kan? Tapi lengan dia besar. Dan Al-Hafiz bin Ibn Hajar meriwayatkan sebab dinamakan Abu Hurairah ialah kerana beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Dia tak ada kerja dekat 7E macam kita sekarang ni kan, 7E-nya, Imat dan sebagainya. Biasanya kerja sebagai pengembala kambing dan mempunyai seekor anak kucing. Dan apabila tiba waktu malam, beliau akan meletakkannya di atas pokok. Maknanya pokok tu mungkin tak tinggi lah kan. Dan apabila hari siang, beliau akan mengambil semula anak kucing itu untuk bermain dengannya. Mana dia ni memang suka dengan kucing kan. Tapi malam dia letaklah, dia taklah tidur sekali dengan kucing. Jadi Abu Hurairah ni termasuk salah seorang kaum kafir dengan kalangan muhajirin yang tidak memiliki keluarga. Maknanya dia solo, dia seorang, dan harta kekayaan. Mereka digelar sebagai ahli suffah kerana mereka tinggal di depan Masjid An-Nabawi. Tuan kalau pergi umrah, maknanya Masjid Nabawi ni dia banyak pintu-pintu dia kan. Mana kalau nak pergi tempat-tempat, dia ada dah pintu-pintu dia. 329, 330 ataupun 338, banyak pintu-pintu dia kan. Nak pergi makan pintu ni, nak pergi beli belah pintu ni 329, 330, dan banyaklah pintu-pintu. Tapi sebab Madinah ni dia kelilingi, bangunan dia 4 segi itulah, cuma jauh dan dekat je kan. Di samping itu, Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang telah berkahwin dengan Sa'id bin Musayyib, iaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. Mana dia ada anak tapi dah kahwin, mana hidup seorang lah. Sebagaimana diketahui, Abu Hurairah merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, sehingga dikatakan menerima dan mendengar hadis daripada beliau seramai 800 orang, termasuk daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Maknanya zaman tabi'in selepas sahabat. Antara sebab utama bagaimana beliau menjadi antara salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ialah disebabkan beliau sentiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Umar berkata, adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa melazimi ataupun sentiasa rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kami. Dan beliau juga merupakan antara orang yang paling mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, tidak ada dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada aku. Dia paling banyak, kecuali Abdullah bin Amr al-As, maka dia lebih banyak daripadaku kerana dia mencatatnya dan aku pula tidak mencatat. Mana dia hafal je kan? Dia hafal. Menurut Ibnu Jauzi, Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan sebanyak 5,374 buah hadis, manakala jika dilihat dalam Musnad Imam Ahmad, hadis beliau adalah sebanyak 3,848 buah hadis. Mana banyaknya, beribu-ribu hadis. Dia layak ada dipanggil Al-Hafiz juga. Sebab orang yang menghafal hadis ni dia juga disebut sebagai Al-Hafiz. Tapi orang kita ni, Al-Hafiz ni menghafal Quran, boleh juga. Tapi sebenarnya gelaran Al-Hafiz ni bagi tingkatan orang yang menghafal hadis, beribu hadis, dia dipanggil juga Al-Hafiz. Tapi kita jarang guna kan.
Jangan gunalah kalau di Malaysia ni, mana Al-Hafiz ni biasanya kita akan sandarkan kepada anak-anak ataupun orang yang menghafal Al-Quran. Jadi sebelum kewafatan beliau akibat sakit, beliau telah menangis dan air matanya mengalir sehingga membasahi janggutnya. Sahabatnya bertanya, mengapa kamu menangis? Aku tidak menangis kerana dunia, Masya Allah, tetapi aku menangis kerana jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekalan. Tuan-tuan rahmatullahi ta'ala, dia ni dah hafal riwayat hadis 3,000, 5,000 dah. Rasa lagi masih tak cukup, masih lagi rasa jauh perjalanan dan bekalannya sedikit. Di mana dalam Quran menyebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Mana nak kita kena berbekal-bekalan, macam dalam khutbah kedua kan, wa tazawwadu. Mana kita nak berjalan menemu Allah Taala ni kena banyak bekalan, tapi dia rasa masih sedikit lagi. Maknanya dah hafal beribu hadis pun rasa sedikit. Agak-agak kita ni, saya yang bercakap ni pun tak hafal 1000 hadis lagi kan. 40 hadis ni pun tak ingat semua. Agaknya macam mana kita. Itulah maknanya para orang, mereka yang dekat dengan Nabi ni, dekat dengan Allah Ta'ala ni, rasa masih lagi kurang kan? Tak cukup lagi kan? Dan aku tak tahu ke mana perjalananku ini akan berakhir, sama ada syurga ataupun neraka. Sedangkan dia di kalangan sahabat Nabi SAW, Masya Allah kan? Jadi Abu Hurairah telah berdoa. Jadi dia berdoa, dan mungkin juga kita boleh amalkan doa ini, iaitu dia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku amat mencintai pertemuan denganmu. Semoga engkau juga mencintai pertemuan denganku. Sekiranya engkau berkenan, aku bermohon agar pertemuan ini disegerakan. Tidak lama kemudian Abu Hurairah pun wafat. Maknanya dia dah tahu dah, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dia berdoa. Antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah mandi pada hari Jumaat. Betul lah tuan-tuan, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi hari Jumaat. Mandi memang kita mandi tiap hari kan. Tetapi hari Jumaat ni sunat. Tapi syarat dia kena doa lah, ataupun kena berniat. Bukan doa, kena niat. Nak mandi hari Jumaat kena niat. Kalau mandi biasa je tak dapat tak dapat pahala kan. Ataupun kita kalau nak pergi umrah kan, kita pakai ihram, mandi ihram dan sebagainya. Ataupun hari raya kan, hari raya kadang-kadang orang nak cepat nak pergi sembahyang raya, tak ada nak mandi. Sebenarnya mandi sunat juga hari raya, hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidil Adha. Jadi apa antara wasiat Rasulullah ni ialah, iaitu mandi pada hari Jumaat, kemudian bersegera menunaikan solat Jumaat, dan juga segera menunaikan solat Jumaat. Jangan melakukan perkara yang lalai. Itu antara juga pesanan Nabi SAW ataupun wasiat Rasulullah SAW. Kemudian berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari, sama ada hari Isnin Khamis ataupun hari raya atau hari Abyad, Yaumul Abyad kan. 3 hari. Kemudian melakukan 2 rakaat solat sunat fajar sekalipun telah bersembahyang sepanjang malam. Maknanya besar pahalanya, seperti mana disebut oleh dalam hadis Nabi SAW. Orang yang paling beruntung, orang paling kaya kat dunia ni, iaitu orang yang dapat menunaikan solat sunat sebelum subuh. 2 rakaat saja, tapi dia pahala dia seumpamanya dia memiliki dunia dan isinya. Kalah dah orang belia ni, orang kaya-kaya kan. Semua kalah. Sebab memiliki dunia. Orang kaya ni harta dia kat situ je lah. Kalau dekat sekitar Asia je lah kan. Kalau dunia pun kan, tapi dia memiliki dunia dan isinya, besarnya pahala. Betul lah tuan-tuan rahmatullahi ta'ala. Kita kalau seboleh-bolehnya, bukan kalau boleh, seboleh-bolehnya, jangan kita tinggalkan solat sunat sebelum subuh ini. Dia panggil juga solat sunat fajar. Jadi macam mana nak dapat? Kita kena bangun awal lah. Sekarang ni subuh pun mana okey lah, 5.48, 5.45 kan, masih lagi awal. Mana kalau kita bangun awal, walaupun Nabi SAW sebut, walaupun dah 10
sembahyang dah mulai lah pada tengah malam 1/3 malam sampai dekat subuh, kemudian masih lagi Nabi SAW menggalakkan sembahyang sunat sebelum subuh. Dan dalam hadis Nabi SAW yang lain, iaitu sekiranya ada waktu lagi masa antara solat, antara azan ataupun antara solat subuh, sunat subuh ni dengan solat subuh, kalau ada masa lagi, disebut dalam hadis yang lain, maknanya kita boleh baring menghadap kiblat sebelum sembahyang subuh. Kalau ada masa lah kan. Mana antara sunnah Nabi SAW juga. Mana kita baring. Betullah kalau ada orang baring, jangan pelik, jangan teguh. Kan? Tapi jangan baring tidur terus, tak jadilah kan. Maknanya baring depan menghadap kiblat sebelum menunaikan solat subuh kan. Dalam hadis yang lain lah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 57 Hijrah. Ada yang mengatakan 58 dan ada yang kata 59. Mana tak pasti, tepatlah antara 57 hingga 59. Umur dia iaitu berusia 78 tahun. Umur dia 78 tahun. Itu tuan-tuan, itu sedikit berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi para ulama berkaitan dengan hadis ini, kembali pada hadis ini, para ulama telah menyebut bahawa hadis ini sangat penting dan jelas mempunyai banyak faedah, sehingga mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sewajarnya dihafal dan dikaji. Mana kalau boleh hafal, kita hafallah hadis yang ke-9 ini. Pendek saja hadis dia. Mana kalau kita boleh hafal seperti mana yang disebut dalam oleh pengarang musannif ini, maknanya hadis ini ulama mengatakan bahawa sewajarnya dihafal dan dikaji. Mana bukan sahaja yang telah ditulis dalam kitab ini, tetapi boleh lagi dikaji bagaimana hadis ini banyak lagi dia punya manfaat dan faedahnya. Baik, tuan-tuan wa ta'ala, bagaimana pula pendapat ulama dengan hadis ini? Imam Nawawi sendiri berkata ini adalah di antara asas Islam yang penting. Kalau kita tengok hadis yang kedua ataupun yang ketiga juga berkaitan dengan Islam, juga penting. Tapi juga hadis yang ke-9 ini disebut juga Imam Nawawi sebagai hadis yang penting, iaitu asas Islam dan di antara jawami' al-kalam yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Maknanya cakap sikit ataupun Nabi baca hadis sedikit je, tapi makna dia luas. Itu dipanggil jawami' al-kalam. Dan hadis ini mengandungi hukum yang tidak terhitung banyaknya. Mana perlu dikupas lagi, perlu dikaji lagi. Dan bagaimana pula pendapat Ibn Hajar Al-Haytami berkata ia adalah satu hadis yang begitu besar, yang mengandungi kaedah agama dan juga rukun-rukun Islam. Oleh itu sewajarnya hadis ini dihafal dan diberi perhatian. Mana ada juga pendapat Ibn Hajar Al-Haytami kata hadis ini juga wajar kita hafal dan juga diberi perhatian. Manakala sebab urut hadis ini, sebab hadis ini seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami, wahai manusia. Ini khutbah Nabi SAW. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka tunaikanlah haji. Itu antara khutbah dia. Seorang lelaki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ini ada isu ataupun berkaitan juga yang baru ni viral. Seorang ustazah ataupun ceramah, dia sebut wajib menunaikan haji setiap tahun. Kita tengok ni. Saya sentuh sikit lah sebab ada juga viral kan. Dan ulama banyak jawab dah. Bagaimana pula dengan hadis ini? Iaitu Nabi SAW mengatakan wajib menunaikan haji. Jadi seorang lelaki bertanya, apakah setiap tahun Rasulullah? Rasulullah SAW diam. Nabi diam. Mana Nabi tak jawab. Sehingga lelaki itu mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. 3 kali dia tanya Rasulullah, setiap tahun ke Rasulullah? Setiap tahun ke ya Rasulullah, ya Nabi Allah kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, ini jawapan Nabi SAW, kalaulah saya jawab ya, mana kalau orang tanya, seorang lelaki tanya tadi, Nabi jawab ya terus, maknanya memang wajib setiap tahun lah kita kena menunaikan haji. Sedangkan kalau tabung haji ni nak daftar pun dah beratus-ratus nombor kan.
Sekarang ni tak lama nak buka dah rasanya yang untuk 2026. Yang pergi haji lah kan. Mana yang mungkin layak, tetapi saya ada terbaca juga, wallahu alam, kemungkinan petugas haji seperti mana tahun sebelum ni mungkin dikurangkan. Wallahu alam betul tidak. Kemudian banyaklah juga kekurangan-kurangannya, iaitu hospital ataupun klinik pun juga tidak disediakan. Mana kalau sakit terus pergi hospital di Arab Saudi. Dan juga perkara yang paling penting iaitu kesihatan. Yang diutamakan kesihatan. Maknanya kalau ada penyakit tu, mana daftar tahun depan ni, kena kena standby lah. Mana ready lah. Mana kalau agak-agak darah tinggi tu kena turunkan darah. Kalau kencing manis tu kena kurangkan kencing manis. Maknanya kena cek biar bacaan tu stabil. Kan, buat mana pun tak kira lah kan. Makan herba ke makan sebagainya kan. Maknanya kesihatan juga amat diutamakan. Maknanya kalau walaupun dia dah layak, dia dah dalam tabung haji dia dah cukup dia punya bayaran haji, tak tahulah naik ke tidak lagi tahun ni kan. Ada dulu 24,000 kan, ada yang pakej lain lagi 75,000, ada yang 100,000 kan. Maknanya walaupun dah cukup, tapi bila cek kesihatan tak lepas, mana dia juga tergolong sebagai mereka yang tak mampu. Kan. Itu. Baik. Sambung lagi, maka Rasulullah kalau jawab ya tadi, sampai lelaki ni tanya Nabi 3 kali. Jadi kalaulah saya menjawab, Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam kata, kalau bersabda, kalau saya jawab ya, maka tentu haji itu akan wajib setiap tahun. Mana kalau tak buat berdosa lah kan? Setiap tahun wajib. Lalu akhirnya kamu tidak mampu untuk melaksanakannya. Memang tak mampulah kalau setiap tahun. Betullah Nabi SAW menyebut sekurang-kurangnya seumur hidup kita sekali pergi haji. Dan itulah haji yang wajib. Mana kalau kita dah pergi haji, yang kedua tu tak wajib dah. Begitu juga dengan umrah. Mana kalau kita dah buat umrah, kalau buat sekali dengan haji tu, mana sekalilah kan. Sama ada haji tamattu', haji qiran dan sebagainya, haji mufrad, haji ifrad, ataupun kita buat umrah dulu, tak pergi haji lagi, maka umrah yang pertama tu wajib dan umrah yang seterusnya adalah sunat. Kan. Akhirnya kamu tidak mampu untuk melaksanakannya. Sebab sekarang umrah pun kalau DIY pun 3-4 ribu jugalah seorang kan. Kalau melalui ejen-ejen travel ni pun paling kurang, kalau kita tengok airline dekat highway tu kan 499 kan. Insah dulu baru travel kan. Itu paling murah lah. Dan ada juga yang lebih murah lagi, tapi yang terjamin. Jangan kita ingat murah biarlah cari hak murah, tapi silap gaya, waliyazubillah tak dapat masuk pun. Dengan visanya masalahnya, dengan flightnya, dengan sebagainya. Itulah antara cabaran. Mana biarlah kita cari ejen ataupun syarikat yang terjamin. Jangan kita nak kira murah aja. Kecuali lah kalau kita memang tawakal bagi satu keluarga. Baru ni ada dalam forum kan, dia buat DIY kan. Dia cari sendiri tiket kapal terbang, dia cari sendiri hotel dan sebagainya. Dan sekarang ni pun di Arab Saudi pun dah guna apps nusuk. Nusuk tu maknanya biasanya dia dah dalam tu dah ada dah syarikat-syarikat yang berdaftar, pengangkutan. Mana kalau pergi satu keluarga 4-5 orang mudah. Tapi kalau pergi ramai 10 orang, 15 orang, payah sikit. Sebab kalau satu keluarga ni kita boleh naik satu kereta je kan. Tapi kalau ramai-ramai ni payah, kena pecah. Naik 2-3 kereta dan sebagainya, masalah sikit kan. Baik. Baginda bersabda, janganlah kamu bertanya apa yang tidak aku sebutkan. Nabi kata wajib haji, wajib je kan. Jangan banyak tanya lagi kan. Kerana celakanya orang yang sebelum kamu adalah kerana mereka banyak bertanya, dan mereka tidak mematuhi para nabi mereka.
kan, macam mana kisah Nabi Musa kan. Banyak tanya, lalah tak pergi pun. Dia kata anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Lalah dia kata awak je lah Nabi, dengan pengikut awak pergi perang, kami tinggal sini. Lalah gitu jadinya kan. Itu perkara yang telah berlaku. Celakalah orang yang sebelum kamu, kerana mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para nabi mereka. Dan apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka laksanakanlah menurut kemampuan kamu. Kan? Dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Riwayat Muslim. Mana Nabi SAW menyebut apa yang disuruh buat, apa yang dilarang tinggalkan. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, lelaki yang bertanya adalah Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi SAW jugalah. Cuma di situ ada pengajarannya supaya apabila Nabi cakap tu, maknanya buat, jangan banyak tanya. Tetapi sebagai pengajaran jugalah kan. Tapi kalau kita memang tak faham, jangan terlalu malas bertanya kan. Itu jadi tak betul juga kan. Sedangkan kalau perintah Nabi SAW tu memanglah wajib kan. Tetapi ada perkara-perkara yang kita tak tahu, kita kena tanya. Kan janganlah kita kata hadis Nabi SAW sebut, maknanya jangan banyak tanya. Tak boleh juga. Manakala yang kita benar-benar tak faham, sebab sahabat ni dia faham kan. Bila Nabi cakap tu, mana dia terus faham. Cuma nak mengajar kepada kita, manakala benar-benar kita tak tahu, kena tanya. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan hukum. Hukum ni sama ada sah tak sahnya, kena tanya. Jangan kita anggap senang je kan. Nanti kalau banyak tanya kan, kena tak betul pula. Tak, kena tanya. Kalau berkaitan dengan hukum, terutama hukum-hukum yang terkini dan sebagainya kan, banyak perkara-perkara yang baru, kadang-kadang kita tak tahu, kita rujuk juga para alim ulama tanya kan. Baik, pengajaran daripada hadis ini, seperti mana pengarang menyebut, yang pertamanya semua larangan ini atau sebahagiannya boleh dilakukan sama ada didorong dalam keadaan darurat ataupun tidak, sekalipun selayaknya bagi seorang Muslim yang bertakwa meninggalkannya sekadar kemampuan. Kemudian yang keduanya, lafaz amr, yakni suruhan, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW memberi banyak makna. Ulama sependapat mengatakan bahawa asal makna amr meminta supaya dibuat, suruh kan. Dan ia mengandungi salah satu daripada dua makna, sama ada suruh buat itu wajib ataupun sunnat. Memang dalam Quran sebut suruh kan, tetapi pecahan ataupun perbahasan dia, tengok pada makna terjemahan ataupun tafsirnya, sama ada wajib itu sunnat ataupun wajib. Inilah makna yang dikehendaki oleh hadis di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksud, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Dan yang ketiganya, tuan-tuan rahmatullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku perintahkan maka lakukan. Nabi pesan, mana apa yang Nabi suruh buat itu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui apa yang kita lihat, istifadah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, buat, Nabi suruh buat, kita buat. Seperti mana Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, ia merupakan ungkapan yang singkat. Nabi kata suruh buat itu singkat saja ucapan dia, namun padat dan menjadi salah satu prinsip penting di dalam Islam. Termasuk dalam prinsip ini adalah masalah-masalah hukum yang tidak terhitung banyaknya. Kan? Apa itulah ulama sentiasa berfatwa dan sebagainya. Maknanya hukum tu banyak. Kalau dulu zaman Al-Azhar kan, menghukum dah lama dah, mana at-tadkhin, merokok itu haram kan. Lepas tu ulama-ulama terkini pula kan mengatakan vape juga haram kan. Tapi tak semua negeri kan, macam negeri kita faham mana haram kan, apa ni, merokok dan juga vape. Macam di Kelantan makruh lah, makruh wallah alam kalau yang terkini. Jadi bila di Kelantan
makruh mokok, tapi bila sampai Terengganu dengan Pahang haram. Jadi kena ikut tempat itulah kan. Macam kita puasa lah. Kalau kita macam puasa, kita berada di negeri lain, negara lain, sampai-sampai itu dah buka puasa, kena bukalah walaupun kita baru puasa. Itu maksudnya. Mana hukum itu mengikut tempat kan. Baik. Itu contohlah kan. Iaitu hukum antaranya ialah banyak hukumnya berkaitan dengan solat. Sedangkan solat itu sendiri banyak lagi perbahasan-perbahasan ataupun hukum-hukum yang terdapat di dalam bab solat sahaja kan. Apabila bab solat maknanya terkait jugalah dengan bab wuduk dan sebagainya. Contohnya pada ibadah solat, apabila seseorang itu tidak mampu melaksanakan sebahagian dari rukun atau sebahagian dari syaratnya, maka hendaklah dia melakukan apa yang ia mampu kan. Dalam sembahyang itu sendiri kan. Mana kalau dia tak mampu, tapi syarat dia memang tak mampu betul lah kan, bukannya sengaja dan sebagainya. Yang keempatnya, tuan-tuan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu adalah kerana banyaknya bertanya. Ibn Daqiq Al-Aid berkata, maksudnya ialah kamu jangan banyak bertanya sehingga menimbulkan jawapan yang bermacam-macam. Menyerupai peristiwa yang terjadi pada Bani Israel tatkala mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu, bagaimana disebut dalam surah Baqarah. Seandainya mereka mengetahui perintah itu dan segera menyembelih lembu seadanya, nescaya mereka dikatakan telah mentaati. Akan tetapi kerana mereka banyak bertanya dan menyusahkan diri mereka sendiri, maka akhirnya mereka disusahkan dan dicela. Rasulullah SAW khawatir perkara sebegini terjadi kepada umatnya. Itulah Nabi SAW pesan, maknanya apa yang disuruh buat, mana yang dilarang tinggalkan. Dan yang kelimanya, tuan-tuan Allah Ta'ala, hadis ini menjelaskan bahawa kehancuran umat disebabkan dua perkara. Rupanya kehancuran umat ini, sama umat akhir zaman ini juga, iaitu antaranya banyak bertanya dan mengada-adakan dalam pertanyaan. Itu antaranya. Dan yang keduanya bersisih dalam soal agama dan menyalahi risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Secara umumnya Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk tidak bertanya kerana tiga alasan. Sebab apa? Tiga alasan Nabi SAW beritahu kepada sahabat supaya jangan banyak bertanya. Iaitu yang pertamanya, dikhawatiri pertanyaan itu menyebabkan kewajipan menjadi berat. Asal dia ringan saja tetapi lama-lama jadi berat. Dan yang keduanya, menutup jalan supaya mereka tidak mengada-adakan dalam pertanyaan, berlebih-lebihan dalam pertanyaan. Dan yang ketiganya, tuan-tuan Allah Ta'ala mencegah mereka supaya tidak memberatkan diri mereka sendiri dan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang keenamnya, tuan-tuan Allah Ta'ala, larangan daripada banyak bertanya dan berbantah yang membawa khilaf telah diberi peringatan oleh ramai tokoh dan juga salaf as-soleh. Antaranya Ibnu Umar berkata, jangan kamu bertanya apa yang belum berlaku, kerana aku mendengar Umar pernah melaknat orang yang bertanya apa yang belum berlaku. Kemudian antara ulama yang lain, iaitu Zaid bin Thabit, bila ditanya sesuatu akan bertanya kembali, adakah ia sudah berlaku? Jika dijawab tidak, maka jawabnya tinggalkanlah hal tersebut sehingga berlaku. Kemudian Al-Hasan berkata, sejahat-jahat hamba Allah ialah yang cuba mencari masalah yang sukar dan membentangnya kepada orang ramai. Benda itu mudah tetapi disusah-susahkan. Itu antaranya. Kemudian Malik pun pernah berkata, aku pernah mendapati di negeri ini mereka amat benci bertanya pelbagai masalah seperti yang berlaku pada masa ini. Baik. Dan yang ketujuhnya, tuan-tuan Allah Ta'ala, yang terakhirnya, beberapa nasihat salafus soleh. Iaitu yang pertamanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesiapa yang ingin mendalui orang yang kuat beribadah, maka hendaklah ia menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Ini pesanan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin,
Mana kalau kita nak menjadi orang yang berkuat ibadat ni, orang yang abid, orang yang beribadat dengan ilmu lah, bukan beribadat tanpa ilmu kan. Tapi antaranya untuk menjadikan kita kuat ibadat itu, kita menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Kadang-kadang dosa itulah menyebabkan kita jadi malas. Nak semayang malas, nak pergi masjid malas kan. Sebab kadang-kadang dosa-dosa yang kita sengaja ataupun kita tidak sengaja lakukan. Itu juga. Kemudian kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ditanya tentang suatu kaum yang suka kepada maksiat. Mana ada je program maksiat ni, memang dialah orangnya. Contohlah kan. Tetapi tidak melakukannya. Maka Umar berkata, mereka itulah kaum yang di hati mereka diuji oleh Allah SWT dengan takwa. Bagi mereka keampunan yang besar. Kan? Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mengembalikan 1/6 dirham perak yang haram lebih baik daripada membelanjakan 100,000 di jalan Allah. Maknanya kalau harta yang haram tu kena jauhkan ataupun kena kena kembalikan. Bukan harta kita. Dan Hasan Al-Basri berkata, para abid tidak beribadah dengan sesuatu yang lebih daripada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang Umar Abdul Aziz berkata, bukanlah takwa itu qiyamul lail dan berpuasa pada siang hari kemudian dicampur adukkan dengan maksiat. Maknanya qiyamul lail, tapi maksiat juga. Tetapi takwa itu ialah melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Sekiranya bersama itu ada amalan lain, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Dan yang apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita daripada hadis ini, pengarang menyebut hadis ini mengajar kita untuk menjauhi sebarang perkara yang haram sekalipun sedikit. Maknanya haram tu kita kena tinggalkan, dan mentaati seupaya mungkin perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama, jauhkanlah sebarang bentuk pertanyaan yang niat yang tidak baik serta suka berkhilaf. Hal ini akan memudaratkan seseorang. Antara punca khilaf yang dicela ialah kerana kejahilan, kezaliman, mengikut hawa nafsu dan menyalahi manhaj nabawi dalam penerimaan hukum syarak dan juga cara beramal. Dan Islam melarang penganutnya banyak bertanya yang bertujuan untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Hal ini kerana ia tidak membuahkan amalan, sebaiknya membawa ke ruang kejahatan dan juga kemalasan. Dan yang akhirnya, tuan-tuan Allah Ta'ala, tanggungjawab seorang Muslim adalah berusaha supaya sedaya upaya untuk memastikan segala perintah Allah Ta'ala, setiap perintah Allah SWT itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, dengan sempurnanya. Sekiranya masih tidak berkemampuan, hati tetap kuat dan kukuh untuk melihat dia dapat dilaksanakan dengan sempurna pada masa akan datang. Maknanya berusaha membaiki diri kita sendiri supaya kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya sekat itu dulu pada malam ini, apa yang kita bincangkan pada hadis yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang baik itu semestinya daripada Allah Ta'ala, kurang lemah daripada kelemahan sifat saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.